Assalamualaikum. Okay, so hari ni kita nak buat soft makeup look. Kenapa tutup mulut? Nah, yelah. Ya, betul. Saya kembali dengan ini. Jadi, abaikan saja. Buat-buat macam tak nampak. Macam biasa, prep dengan toner pad rosy ni wajib. Serum spray. Kita keringkan dulu. Ini sampel sunscreen yang aku tengah R&D sekarang. So, you bagi dia time untuk dia set in. Lepas tu, putih-putih ni tak nampak dah. Nampak tak? After a while, kita punya sunscreen pun dah meresap. Tak ada putih-putih pun. Ini aku punya under eye memang sangat teruk. Jadi, kita pakai colour corrector. Aku nak prep bibir. Foundation, of course. Cushion Sally Exco Premium. Aku memang tak pakai foundation lain korang. Memang cushion sahajalah yang aku pakai. Aku tak tipu. Betul tak? Daripada edition pertama, kedua, ketiga. Hari ni pakai cashew. Tak pakai puff hari ni, kita pakai Gebu Sally. Tekan. Tekan, tekan. Okay, so this side before and this side after. Contour Sally Exco Premium. Sponge yang sama. And then kita just concealer ni untuk brighten up your face. Ni liquid blusher kita. Belum launch tau kami. One tiny dot ni pun dah cukup dah. Loose powder Sally of course. Betul. Pakai sponge Gebu ni pun boleh. Ni. Terus dekat muka. Macam tu. See? Can you see the difference? This is before kita set dengan powder. Yang ini after. Eyeshadow kita main colour pink hari ni. Shimmer sikit je. Sikit. Kita akan wax kita punya kening dulu. Contour powder. Yang ini pun coming soon. Sangat-sangat pigmented. Nampak tu? Bulu mata kepit sikit. Mascara Sally tapi satu layer je. Very light. Okay, yang ni satu layer je tau. Very, very light. Eyeliner putih. Yang ini Cobremi punya. Ini brow cara Cobremi. Light brown. Kening dan kita akan buat bulu mata pula. Instead of lekat daripada bawah, aku akan lekat daripada atas tau. Beginilah rupa dia ya. Lepas tu pakai mascara untuk bawah mata pula. Highlighter sikit bagi kilat. Kita remove lip plumper tadi. Semi matte Anas Kot Widuri. Lip plumper sikit. Okay, and this is our final look. Dah siap.